Aku adalah malaikat yang ditugaskan untuk cek, untuk meneliti amalan-amalan yang ada di dalamnya unsur-unsur ghibah. Apa maksud ghibah? Mengumpat. Semayang dah okey, puasa dah okey, semua dah elok bagi pandangan kita. Dan semua tu elok bagi pandangan malaikat hafazah, bersinar-sinar, berseri-seri, bercahaya. Tetapi tidak. Di dalam amalan yang kamu nampak cantik ini, yang kamu nampak indah ini, pelakunya adalah orang yang suka mengumpat, suka ghibah, suka mencari keaiban orang, suka memburuk-burukkan orang. Ambil balik amalan ini dan lemparkan kepada muka pelakunya. Dan aku sesekali tidak akan mengizinkan amalan ini melewati dan melintasi pintu yang dijaga oleh aku. Sahabat Nabi yang bernama Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Muaz bin Jabal ini adalah salah seorang sahabat daripada golongan Ansar, bukan Muhajirin, Ansar. Dia masuk Islam ketika berlaku perjanjian Aqabah kali kedua. Maksudnya awal lagi dia dah masuk Islam. Inilah sahabat yang tergolong di dalam golongan yang dikenali sebagai as-sabiqunal awwalun. Jadi waktu tu dia masih muda. Dengan kemudaan dan keremajaan dia, dia punya banyak masa untuk mempelajari ilmu daripada Rasulullah. Dia seorang sahabat yang berfikiran jauh, berfikiran matang walaupun masih muda. Sama seperti sifat dan karakter sahabat Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dan hadis Nabi yang masyhur menyebut, umatku yang paling faham dan paling tahu berkenaan soal hukum dan haram dialah Muaz bin Jabal. Nabi tak sebut sahabatku, Nabi sebut umatku, kelompok global yang lebih besar. Walaupun khusus dia nak tuju kepada sahabat ni. Pengkhususan Nabi kepada Muaz bukanlah keluar daripada lidah Nabi, sahabatku yang paling faham. Tidak, umatku yang paling faham dan tahu berkenaan soal halal dan haram ialah Muaz bin Jabal. Inilah keutamaan hadis daripada Rasulullah berkenaan dengan Muaz bin Jabal. Sampaikan ketika pemerintahan Sayyidina Umar, dia banyak membantu Umar menyelesaikan masalah-masalah fiqh yang dihadapi oleh Umar bila berhadapan dengan masalah umat. Sampaikan Umar menyebut, kalaulah tidak kerana Muaz bin Jabal, pasti celakalah Umar. Kalau tidak kerana Muaz bin Jabal, pasti celakalah Umar. Berkenaan dengan soal-soal fiqh tadi, hukum halal dan haram yang diajukan kepada Umar dalam bentuk zaman pemerintahan dia. Dan sahabat inilah yang diutuskan oleh Rasulullah ke bumi Yaman untuk mendakwah di sana sebagai qadi yang akan mengadili dan menghukum umat-umat Islam di sana. Dipendekkan cerita, usai sahaja dia kembali daripada Yaman, Muaz bin Jabal berkeinginan untuk bertemu dengan Rasulullah. Berkeinginan untuk bertemu dengan Rasulullah. Lalu dia pergi ke rumah Rasulullah pada waktu malam. Tak sabar nak tunggu siang, rindu kepada Rasulullah, nak berjumpa dan bertemu. Saat itu Rasulullah siap mengendarai unta. Waktu malam Rasulullah naik unta nak keluar, tetapi tak tahu nak pergi mana. Bila tengok sahabat dia Muaz bin Jabal tadi sampai, terus dia ajak Muaz bin Jabal naik di belakang dia, membonceng bersama Rasulullah, meredah kegelapan malam. Dia keluar ke sudut padang pasir. Lalu Rasulullah melihat kepada langit. Dia melihat bulan yang cantik, melihat bintang-bintang yang bergemerlapan. Ketika itu Rasulullah menyanjung dan memuji Allah. Rasulullah bertahmid kepada Allah. Lalu dia berpaling kepada Muaz. Lalu dia bersabda, wahai Muaz, mahukah engkau mendengarkan sebuah cerita, sebuah kisah yang mana sekiranya aku memperdengarkan kepada kamu, pasti di suatu masa dia akan berguna untuk kamu. Tetapi sekiranya kamu meremehkan kisah yang aku nak bagi tahu ni, kamu meremehkan cerita yang aku nak kisahkan ini, pasti kamu tidak akan mempunyai hujah di hadapan Allah kelak di mahsyar nanti. Lalu Muaz bin Jabal berkata, ceritakanlah wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah olehmu wahai Muaz,
Sesungguhnya sebelum Allah mencipta langit dan bumi, sebelum Allah cipta langit dan sebelum Allah cipta bumi, Allah telah menciptakan 7 orang malaikat. Waktu ni tak cipta langit lagi, tak cipta bumi, Allah dah cipta 7 malaikat. Kemudian barulah Allah ciptakan langit, kemudian barulah Allah ciptakan bumi. Dan kita tahu langit yang diciptakan oleh Allah mempunyai 7 susunan, 7 lapisan. Di situlah malaikat yang pada awalnya diciptakan tadi ditempatkan mengikut posisi dan keagungan masing-masing. Ada 7 malaikat, di langit pertama seorang, kedua seorang, sampailah di langit ke-7. Bila dah siap cipta langit dan bumi, kemudian Allah menciptakan malaikat yang ditugaskan untuk mencatat segala amalan kebaikan dan keburukan manusia. Yang malaikat ini dinamakan malaikat hafazah. Malaikat hafazah akan bawa catatan amalan seseorang itu naik melepasi malaikat-malaikat tadi. Yang ada 7 lapisan ni, bawa amalan manusia tu naik ke hadrat Allah, bagi dekat Allah, tunjuk dekat Allah rupa amalan yang dilakukan oleh makhluk yang bernama manusia yang diciptakan oleh Allah. Diringkaskan cerita, pada suatu hari naiklah malaikat hafazah ini membawa amalan seorang hamba Allah yang sungguh indah, berseri-seri, bercahaya seperti gemerlapan cahaya matahari. Lalu bila sampai kepada langit yang pertama, malaikat penjaga langit pertama bertanya, apakah yang dibawa oleh kamu untuk melintasi dan melewati langit aku? Aku membawa amalan dari seorang hamba Allah, yang mana amalan ini sungguh cantik, sungguh indah, berseri-seri seperti cahaya matahari. Aku adalah malaikat penjaga langit yang pertama. Dalam masa yang sama, aku adalah malaikat yang ditugaskan untuk cek, untuk meneliti amalan-amalan yang ada di dalamnya unsur-unsur ghibah. Apa maksud ghibah? Mengumpat. Semayang dah okey, puasa dah okey, semua dah elok bagi pandangan kita. Dan semua tu elok bagi pandangan malaikat hafazah, bersinar-sinar, berseri-seri, bercahaya. Tetapi tidak. Di dalam amalan yang kamu nampak cantik ini, yang kamu nampak indah ini, pelakunya adalah orang yang suka mengumpat, suka ghibah, suka mencari keaiban orang, suka memburuk-burukkan orang. Ambil balik amalan ini dan lemparkan kepada muka pelakunya. Dan aku sesekali tidak akan mengizinkan amalan ini melewati dan melintasi pintu yang dijaga oleh aku. Kita hari ini ramai semayang, ramai puasa, ramai buat amalan, ramai buat ibadat. Tapi ingat, kalau sifat kita masih suka mengumpat, suka caci orang, suka keji orang, suka cari aib dan keburukan, langit pertama lagi tak lepas. Bahkan malaikat suruh paling balik, tampak balik amalan dia kat muka pelaku dia. Jangan rasa syok sangat. Di hari yang lain, malaikat membawa amalan yang sama seperti tadi, indah, cantik, berseri. Tetapi alangkah baiknya dia berjaya melepasi pintu langit yang pertama. Berkemungkinan besar pelakunya tidak terlibat dengan ghibah. Tetapi sampai di langit yang kedua, aku adalah malaikat penjaga langit yang kedua. Dalam masa yang sama, aku adalah orang yang menguruskan dan meneliti amalan-amalan dan ibadat yang dilakukan bukan diniatkan kerana Allah. Dia buat amalan ni bukan kerana Allah. Dia buat ibadat ni bukan ikhlas kerana Allah, tetapi mungkin kerana nak pujian, mungkin kerana nak sanjungan, mungkin nak suruh orang kata baik, mungkin nak suruh orang puji, nak dapat glamour, nak dapat populariti. Amalan banyak, ibadat banyak, tapi bukan kerana Allah. Aku kena cek dulu. Rupa-rupanya ada kekurangan. Jadi ambil balik amalan ini, tamparkan, buangkan kepada muka pelakunya. Aku sesekali tidak akan mengizinkan amalan ini melewati dan melintasi pintu yang aku jaga. Mengumpat lepas, kalau amalan dan ibadah bukan kerana Allah, tak lepas. Pendekkan cerita, naik hari berikutnya amalan yang ketiga, berseri-seri, bercahaya. Tapi mungkin pelakunya tak melakukan ghibah, tak melakukan mengumpat, lepas.
Dia semayang kerana Allah, amalan kerana Allah, perbuatan kerana Allah, lepas. Tetapi apa kata malaikat penjaga langit yang ketiga? Aku adalah malaikat penjaga langit yang ketiga. Dalam masa yang sama, aku menguruskan dan mencari serta meneliti pelaku-pelaku yang ada sifat kibir. Apa kibir? Takabur, sombong, suka bermegah-megah, suka menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Walaupun kita tak mengumpat, amalan ibadah dah kerana Allah, tapi kalau ada sifat sombong, sifat takabur dengan Allah, sifat takabur dengan makhluk-makhluk Allah, tak lepas. Langit ketiga, lempar balik, turunkan balik kepada muka pelakunya. Aku tak izinkan amalan ini melintasi dan melewati pintu yang dijaga. Hari yang berikutnya naik pula cahaya yang berseri-seri seperti biasa. Lepas langit pertama, lepas langit kedua, lepas langit ketiga. Bila sampai ke langit keempat, aku adalah malaikat yang ditugaskan menjaga langit yang keempat. Dalam masa yang sama, aku ditugaskan untuk mengurus dan meneliti mereka-mereka yang masih mempunyai sifat ujub. Apa maksud ujub? Ujub tu kalimah bahasa Arab ain jim ba, yang selalu kita dah sebut ajaib, ajaib, ajaib tu. Maksud ujub lebih banyak berpaksikan kepada konteks hati. Ujub ni banyak di sudut hati, dalam hati. Aku rasa tak ada dah orang paling alim kat sini. Aku dah paling alim. Hak kaya pun aku juga. Hak paling tu pun aku. Hak paling ni pun aku. Rasa sempurna dia saja. Tak ada dah rasa. Hak paling bijak pun sini aku dah lah. Dalam hati dia. Ujub ni rasa ajaib, rasa kagum, rasa takjub dengan diri sendiri. Rasa dia sempurna, dia lebih segala-galanya berbanding orang lain. Ini bukan sifat tawaduk, ini bukan sifat rendah diri. Sifat ujub, tampan balik, tampar balik ke muka pelaku dia. Aku tak sudi untuk lepaskan ini melintasi dan melewati pintu jagaan aku. Hari berikutnya naik. Lepas pertama, lepas kedua, lepas ketiga, lepas keempat. Yang nombor 5. Aku adalah malaikat yang menjaga pintu langit kelima. Dalam masa yang sama, aku ditugaskan untuk mengurus dan meneliti manusia-manusia yang masih punya perasaan iri hati, hasad, dengki kepada orang lain. Kita hari ni kalau ada iri hati kepada orang lain, dengki kepada kejayaan orang lain, dengki kepada kekayaan orang lain, dengki kepada kebahagiaan orang lain, dengki kepada kemewahan orang lain, kalau boleh biarlah dia tu jadi papa, bahagia jadi derita, bahagia jadi porak-peranda. Itu harapan kita. Fail. Tak lepas langit kelima. Dengki kat orang, iri hati kat orang. Hari berikutnya, lepas pertama, lepas kedua, lepas ketiga, lepas keempat, lepas kelima, keenam. Keenam ini, malaikat yang diuruskan untuk menjaga dan meneliti orang-orang yang tidak ada sifat mengasihani, tidak ada sifat kasih sayang, tidak ada empati, tidak ada simpati. Bahkan dia lebih suka kalau orang lain ditimpa bala oleh Allah. Dia suka kalau orang lain ditimpa bencana oleh Allah. Dia suka kalau orang lain dibebankan dengan ujian dan musibah oleh Allah. Bilalah dia tu nak mati-mati, bilalah rumah dia nak terbakar, bilalah kereta dia nak aksiden. Dia nak tunggu jadi bala, dia nak ketawa. Dia nak tunggu jadi ujian, padan muka. Dia tak ada sifat kasihan, tak ada empati, tak ada simpati. Kalau boleh semua bentuk ujian, musibah dan bala ni kena kat orang, dia nak nanti sorak, nak nanti kata. Ni nombor 6 tak lepas. Kalau kita masih ada sifat ni, hari lain 1 lepas, 2 lepas, 3 lepas, 4 lepas, 5 lepas, 6 lepas. Yang ketujuh, aku adalah malaikat penjaga pintu langit yang ketujuh. Dalam masa yang sama, aku mengurusi dan meneliti hal-hal pelaku orang yang mempunyai sifat sum'ah. Apa maksud sum'ah? Sum'ah ialah mempamerkan, lebih banyak merujuk kepada perlakuan dengan sebab untuk menunjuk-nunjuk. Sum'ah ni mempamerkan lebih banyak merujuk kepada perlakuan, nak tunjuk-tunjuk kat orang lain.
Kat rumah tak pernah sembahyang sunat, mari masjid buat 30. Nak seorang kata, oi, bagus dia ni. 30 sembahyang sunat. Orang lain 2 aja. Padahal kat rumah tak pernah pun. Belakang orang tak pernah. Dia buat dia semata-mata nak suruh orang kata, nak tunjuk dia bagus. Apa saja amalan, apa saja ibadah yang kita pamer, kita buat tu nak suruh orang kata. Dengan niat pula nak menunjuk-nunjuk bukan kerana Allah sembahyang tu. Kena. Nombor 7 tak lepas. Jadi ingatlah, inilah benda-bendanya yang dinamakan sifat-sifat mazmumah. Syariat anda mungkin beres. Kita duk rasa duk tampan dengan syariat tadi. Semayang dah ustaz, puasa dah ustaz, haji dah ustaz, zakat dah ustaz, banyak puasa sunat, banyak semayang sunat. Benda tu on, hak tu benda wajib. Tapi kalau 7 ni ada, anda tahu apa akan jadi ke anda. Sebab yang naik tu berseri-seri, yang naik tu bergemerlapan, yang naik tu bercahaya. Malaikat hafazah pun tak boleh tapis, tapi inilah yang akan tapis. Inilah yang akan filter. Selagi ada orang yang kisah dia ghibah, suka mengumpat, tak lepas. Orang yang buat amalan ibadah bukan niat kerana Allah, tak lepas. Orang yang takabur, sombong, tak lepas. Orang yang ujub, rasa diri dia paling sempurna, tak lepas. Orang yang ada iri hati, hasad dengki, tak lepas. Orang yang tak ada punya kasihan kepada orang lain, malah mengharapkan bala dan musibah, tak lepas. Sum'ah, suka mempamerkan ibadah dengan niat menunjuk-nunjuk pun tak lepas. Sekarang anda faham kenapa perlu ini jalan, kenapa perlu ini tariqah. Tariqah tak ada benda lain, lebih banyak merujuk kepada zikir untuk melembutkan hati, menyucikan hati. Banyak baca Quran, banyak berselawat. Tujuan apa? Nak hapuskan benda-benda 7 ni lah. Nak buang benda-benda 7 ni lah. Nak matikan benda 7 ni lah. Nak pancung leher benda 7 ni lah. Kalau anda rasa tak perlu hanya dengan jalan syariat anda rasa boleh lepas dengan syariat 7, on lah 7 tu. Tak ada masalah. Anda rasa dengan syariat ustaz 7 ni beres, saya boleh cover, saya boleh selesaikan dia, saya boleh matikan mereka, on, tak ada masalah. Tapi kalau ada orang lain tak boleh settle dengan jalan syariat, mereka nak guna jalan tariqat dengan berwirid, dengan berselawat, dengan baca Quran, dengan meratib tadi, nak hapuskan 7 ni, anda jangan kata apalah. Bukan saja-saja nak buat, nak matikan benda ni, nak bom benda ni lah. Tapi kita buat benda ni, anda hari ni duk umpat orang ni. Nombor 1 pun langit tak lepas dah. Anda duk hasad dengki, anda duk iri hati, anda duk kata macam-macam. Sebab tu saya kata awal-awal lagi, kalau kita tak faham, kita tak pernah masuk, kita tak mengerti, diam-diam. Jangan bercakap. Kalau kita tak faham, tanya. Jangan serkat jaram, jangan main pukul belakang. Tanya. Tanya tu untuk memahamkan kita. Bila kita faham, orang dah bagi penerangan, okey. Lepas ni sama ada kita nak terima atau kita tak mau terima, itu soal kita. Kita nak tolak atau kita nak terima, tu soal kita. Jadi kalau kita tak faham, tanya dulu. Jangan serbu, jangan serkat jarang. Orang Penang kata apa? Serbu tembok tak pakai helmet. Tak pakai helmet pecah kepala, pakai helmet pun belum tentu lagi. Inilah sebenarnya kenapa perlu ada jalan ini. Tak wajib anda masuk tarikat. Kalau anda rasa saya boleh buatlah apa yang orang tarikat buat tu, saya boleh baca Quran sendiri, saya boleh meratib sendiri, saya boleh selawat sendiri, on. Tak wajib masuk tarikat. Mungkin anda kuat, anda tak perlu. Bagi orang yang lemah, dia perlu, jangan kata apa. Dia nak ubah diri, dia nak baiki diri, dia nak buang benda tadi lah. Yang orang sibuk buat kumpulan tu, kumpulan ni, nak meratib. Hak sesat, kita tak nafi. Hak salah, kita tak nafi. Tapi hak betul jangan kita tolak, hak betul jangan kita kata.